Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke forum ilmiah bertajuk Peranan, Sumbangan dan Pemikiran Tokoh Hasan Ahmad dalam memartabatkan bahasa Melayu dalam era globalisasi. Forum hari ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai peranan tokoh bahasa kita, Datuk Dr. Hasan Ahmad, dalam usaha memperkukuh kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, bahasa ilmu dan bahasa diplomasi dalam era globalisasi. Sebelum kita memasuki perbincangan lebih mendalam, di sini kita mempunyai 3 panel yang telah mengkaji tentang beliau. Panel pertama ialah Danish. Apa khabar Danish? Alhamdulillah sihat. Panel seterusnya ialah Anyus Rina. Apa khabar Rina? Alhamdulillah saya dalam keadaan baik-baik sahaja. Panel yang terakhir ialah Akil. Apa khabar Akil? Alhamdulillah saya baik saja. Baiklah, mari kita teruskan dengan agenda kita pada hari ini. Dipersilakan saudara Danish untuk menerangkan sedikit sebanyak tentang biodata tokoh tersebut. Okey, baik, terima kasih moderator. Beliau merupakan seorang sarjana bahasa tersohor, bekas Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka DBP, ahli linguistik, pemikir bahasa serta penulis yang sangat prolific. Sepanjang kerjaya beliau, Datuk Dr. Hasan Ahmad memainkan peranan besar dalam pembinaan istilah, pembakuan ejaan, pembentukan dasar bahasa kebangsaan serta perluasan penggunaan bahasa Melayu dalam pendidikan, pentadbiran dan juga dunia antarabangsa. Beliau ialah tokoh yang tegas memperjuangkan martabat bahasa dan sentiasa melihat bahasa Melayu sebagai identiti ilmu dan tamadun bangsa. Komitmennya bukan sekadar retorik, malah tercermin dalam setiap tulisan, syarahan dan tindakan beliau sepanjang hayatnya. Selain itu, beliau juga seorang pemikir yang membimbing generasi muda untuk menghargai bahasa sendiri, menyedarkan masyarakat bahawa bahasa adalah cerminan tamadun dan mendorong pembangunan linguistik yang bersepadu antara Malaysia, Brunei dan Indonesia. Baik, dengan itu, marilah kita beralih kepada fokus pertama forum, iaitu peranan tokoh ini dalam memperjuangkan bahasa. Saya mempersilakan saudara Danish untuk memulakan kupasan. Baiklah, terima kasih moderator. Peranan Datuk Dr. Hasan Ahmad dalam dunia bahasa sangat besar, khususnya dalam aspek pentadbiran dan perancangan bahasa kebangsaan. Sebagai Ketua Pengarah DBP, beliau menentukan hala tuju institusi ini dan memastikan DBP menjadi badan utama yang membina, membakukan dan mengembangkan bahasa Melayu selepas kemerdekaan. Beliau terlibat dalam penggubalan dasar bahasa, pembakuan ejaan, penyediaan pedoman istilah serta memastikan bahasa Melayu digunakan secara menyeluruh dalam sektor kerajaan. Kepimpinan strateginya mengangkat DBP sebagai pusat rujukan bahasa yang dihormati di seluruh negara. Selain itu, beliau juga menekankan kepentingan latihan staf dan pembangunan sumber manusia dalam DBP agar semua pegawai dan penyelidik mempunyai kompetisi tinggi dalam bahasa Melayu, membolehkan DBP mengekalkan standard bahasa secara konsisten. Beliau juga mampu memupuk kerjasama antara institusi pendidikan dan badan kerajaan lain, memastikan bahasa Melayu digunakan secara rasmi dan profesional dalam dokumen pentadbiran dan komunikasi rasmi. Ini menunjukkan bahawa peranan beliau bukan sekadar administratif tetapi juga strategik dan berpandangan jauh. Terima kasih saudara Danish atas kupasan mengenai peranan tokoh dalam institusi bahasa. Seterusnya saya menjemput saudari Anyus Rina untuk menguraikan peranan tokoh dalam pendidikan dan kesedaran masyarakat. Terima kasih moderator. Peranan Datuk Dr. Hasan Ahmad dalam pendidikan sangat signifikan. Beliau memastikan bahawa bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar utama dalam sistem pendidikan kebangsaan, selaras dengan keyakinannya bahawa bahasa ialah asas pembentukan ilmu dan jati diri bangsa. Beliau juga memupuk kerjasama antara guru, pensyarah dan pengkaji bahasa bagi meningkatkan mutu pengajaran bahasa Melayu di sekolah dan universiti. Melalui syarahan, bengkel dan seminar, beliau menyebarkan kesedaran bahawa bahasa Melayu adalah alat penting dalam memupuk identiti nasional dan perpaduan masyarakat. Sebagai
aktivis bahasa, beliau turut mendidik masyarakat melalui ceramah, penulisan buku, artikel dan kolum akhbar. Beliau menegaskan bahawa setiap rakyat bertanggungjawab mempertahankan bahasa kebangsaan. Peranannya berjaya membina kesedaran bahawa bahasa Melayu bukan hanya alat komunikasi tetapi lambang martabat dan kedaulatan bangsa. Beliau juga menekankan penggunaan bahasa Melayu yang betul dan formal dalam media, pentadbiran dan dokumentasi pendidikan agar generasi muda dapat menghayati kepentingan bahasa dengan lebih mendalam. Terima kasih saudari An Yusrina. Kini kita beralih kepada panel ketiga untuk melihat peranan tokoh ini di peringkat serantau dan antarabangsa. Dipersilakan saudara Akil. Terima kasih Tuan Moderator. Peranan Datuk Dr. Hassan Ahmad tidak terhad dalam negara semata-mata. Beliau turut memainkan peranan besar di peringkat serantau, khususnya melalui kerjasama Majlis Bahasa Brunei Indonesia Malaysia MABBIM yang bertujuan melaras perkembangan bahasa Melayu di 3 negara. Beliau mengetuai perbincangan serantau, menyatukan pedoman bahasa dan memastikan bahasa Melayu tampil sebagai bahasa serantau yang berwibawa. Beliau sering menekankan kepentingan standar bahasa terutama bagi istilah akademik dan sains agar bahasa Melayu mampu bersaing dengan bahasa lain di peringkat global. Di peringkat antarabangsa pula, beliau mewakili Malaysia dalam seminar linguistik dunia, memberi ceramah dan menulis artikel ilmiah sekaligus mengangkat bahasa Melayu ke pentas global sebagai bahasa ilmu dan diplomasi. Beliau menunjukkan bahawa bahasa Melayu bukan sahaja relevan di peringkat nasional tetapi juga mampu bersaing di arena global, menonjolkan ciri-ciri bahasa yang moden, fleksibel dan dinamik. Terima kasih saudara Akil. Dengan itu selesai sudah perbincangan mengenai peranan Datuk Dr. Hassan Ahmad meliputi pentadbiran, pendidikan dan dunia serantau. Baik, setelah kita mengupas peranan tokoh, kini kita beralih kepada sumbangan Datuk Dr. Hassan Ahmad dalam memartabatkan bahasa Melayu. Saya menjemput saudara Danish untuk memulakan perbincangan. Baik, terima kasih moderator. Sumbangan terbesar Datuk Dr. Hassan Ahmad adalah dalam pembinaan dan penggubalan istilah bahasa Melayu. Beliau mengetuai pelbagai jawatan kuasa istilah di DBP bagi memastikan bahasa Melayu mempunyai istilah yang lengkap dan bersifat kontemporari terutama dalam bidang sains, teknologi, ekonomi dan pendidikan tinggi. Beliau juga terlibat dalam memantapkan ejaan Bumi Baharu pada tahun 1972 serta usaha penyeragaman bahasa antara Malaysia, Indonesia dan Brunei. Ini membolehkan komunikasi rasmi dan ilmiah dalam bahasa Melayu lebih jelas, konsisten dan dapat diterima oleh semua pihak. Sumbangan ini menjadikan bahasa Melayu bahasa yang tersusun, standard dan boleh digunakan dalam seluruh bidang ilmu sekaligus menegaskan bahawa bahasa Melayu mampu menjadi bahasa rasmi, bahasa ilmu dan bahasa dunia. Beliau juga memupuk penghasilan kamus dan pedoman istilah yang menjadi rujukan utama bagi guru, pensyarah, pelajar dan pengkaji bahasa. Terima kasih saudara Danish. Kita beralih pula kepada sumbangan dalam dunia pendidikan. Dipersilakan saudari An Yusrina. Sumbangan Datuk Dr. Hassan Ahmad dalam bidang pendidikan sangat besar. Beliau menyumbang kepada penghasilan buku teks, modul pembelajaran serta penyelidikan bahasa Melayu. Beliau memastikan bahasa Melayu mampu menjadikan bahasa ilmu di sekolah dan universiti, termasuk dalam bidang sains, teknologi dan humaniora. Selain itu, beliau menghasilkan ratusan artikel ilmiah, esei bahasa serta buku yang menjadikan rujukan utama. Melalui tulisan-tulisan ini, beliau telah menyumbang kepada perkembangan pemikiran linguistik, memperkukuhkan hujah mengenai keupayaan bahasa Melayu sebagai bahasa moden dan bahasa dunia. Beliau juga sering menekankan pentingnya integrasi antara teori linguistik dan aplikasi praktikal dalam pengajaran bahasa agar bahasa Melayu tidak hanya dipelajari sebagai sumber semata-mata tetapi sebagai alat pemikiran dan pengembangan ilmu. Terima kasih saudari Ain.
Seterusnya saya menjemput saudara Akil untuk menerangkan sumbangan tokoh di peringkat serantau dan antarabangsa. Terima kasih moderator. Datuk Dr. Hassan Ahmad juga menyumbang besar dalam memperkukuh kedudukan bahasa Melayu di peringkat antarabangsa. Beliau berperanan penting dalam MABBIM, Badan Bahasa Serantau yang menyelaraskan pedoman bahasa antara Malaysia, Brunei dan Indonesia. Selain itu, beliau mewakili Malaysia dalam seminar linguistik antarabangsa, memperkenalkan bahasa Melayu kepada dunia dan menunjukkan bahawa bahasa ini berpotensi menjadi bahasa ilmu serta bahasa diplomatik serantau. Beliau menekankan bahawa bahasa Melayu boleh bersaing dengan bahasa antarabangsa lain, bukan sahaja dari segi terminologi dan kosakata, tetapi juga dari segi kemampuan untuk menyampaikan idea-idea kompleks dalam sains, teknologi dan bidang sosial. Terima kasih panel-panel semua. Seterusnya kita akan mengupas bahagian ketiga iaitu pemikiran tokoh. Untuk memahami lebih mendalam perjuangan beliau, kita perlu melihat kepada pemikiran dan falsafah bahasa yang beliau pegang. Saya jemput saudara Danish untuk memulakan. Baik, terima kasih Tuan Moderator. Pemikiran utama Datuk Dr. Hassan Ahmad ialah bahawa bahasa merupakan asas identiti dan peradaban bangsa. Beliau percaya bahawa bangsa tidak akan dihormati jika bahasa sendiri diabaikan. Beliau menegaskan bahawa kemajuan negara tetap boleh dicapai melalui bahasa kebangsaan dan penggunaan bahasa asing tidak boleh mengatasi kedudukan bahasa Melayu. Pemikiran ini mendorong beliau memperjuangkan kedudukan bahasa Melayu dalam pentadbiran dan pendidikan. Beliau juga memandang bahasa sebagai cerminan budaya, nilai dan sejarah masyarakat. Dengan kata lain, memartabatkan bahasa adalah sama seperti memartabatkan bangsa itu sendiri. Terima kasih saudara Danish. Seterusnya saya menjemput saudari Ain Yusrina. Terima kasih moderator. Antara pemikiran penting tokoh ini ialah bahawa bahasa Melayu mesti menjadi bahasa ilmu, bukan sekadar bahasa pengucapan harian. Beliau menolak pandangan bahawa bahasa Melayu tidak mampu mengembangkan ilmu moden. Sebaliknya, beliau yakin bahawa dengan usaha pembinaan istilah dan pengembangan wacana, bahasa Melayu mampu berdiri sama tinggi dengan bahasa antarabangsa. Pemikiran beliau banyak mendorong usaha universiti dan sekolah menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa akademik. Beliau juga menekankan perlunya generasi muda menguasai bahasa Melayu secara kreatif dan kritis agar mampu menyumbang kepada pembangunan ilmu, pengetahuan di peringkat nasional dan antarabangsa. Terima kasih saudari Ain Yusrina. Untuk melengkapkan bahagian pemikiran, saya persilakan saudara Akil. Terima kasih moderator. Pemikiran Datuk Dr. Hassan Ahmad dalam era globalisasi sangat progresif. Beliau menolak anggapan bahawa globalisasi menuntut bangsa meninggalkan bahasa sendiri. Sebaliknya, beliau melihat globalisasi sebagai peluang untuk mengantarabangsakan bahasa Melayu. Beliau berpandangan bahawa kita harus menguasai bahasa asing, tetapi pada masa yang sama mempertahankan kekuatan bahasa sendiri sebagai identiti nasional. Pemikiran ini menjadikan perjuangan bahasa lebih relevan dalam konteks dunia moden dan membuktikan bahawa bahasa Melayu mampu menjadi bahasa ilmu, bahasa teknologi serta bahasa diplomasi yang diiktiraf di peringkat global. Terima kasih kepada ketiga-tiga panel atas kupasan yang sangat bermakna. Kesimpulannya, Datuk Dr. Hassan Ahmad ialah tokoh besar yang memainkan peranan penting, memberi sumbangan besar dan memiliki pemikiran yang tajam dalam memperjuangkan bahasa Melayu. Beliau bukan sahaja memperkukuh kedudukan bahasa Melayu di peringkat nasional tetapi juga membawanya ke pentas serantau dan antarabangsa. Perjuangannya menunjukkan bahawa bahasa Melayu adalah aset negara yang perlu dipelihara, dibangunkan dan diwarisi oleh generasi akan datang. Dengan ini saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada panel-panel serta semua hadirin yang sudi hadir dan mendengar perkongsian ilmu pada hari ini. Semoga forum ini memberi inspirasi kepada kita semua untuk terus memartabatkan bahasa Melayu dalam era globalisasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.